Dia soalan yang selalu saya tanyakan, yang banyak orang tanya saya, yang saya tak buat lagi video pasal tu. Situasi ni banyak berlaku bila kita kemalangan, kita dilanggar, tapi kita tak dapat kerjasama daripada pihak yang melanggar. Yang melanggar tu dia tak bagi kerjasama, yang dia tak nak pergi ke balai untuk buat police report. Bila dia tak buat police report, apa yang berlaku kat kereta dia? Kereta dia tak boleh buat apa-apa tuntutan. Yang dia boleh buat adalah tuntutan ke atas kereta dia, insurans dia sendiri. Jadi mana keadilan untuk dia? So macam mana nak selesaikan masalah ni? Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive. Assalamualaikum. Selamat datang ke Isi Minyak Dulu by Transmatic Automotive untuk season yang keempat. Betul ya, Fik ya? Season keempat. Season keempat baru bermula. Kita orang kata ada kelainan sikit. Sebab sepanjang kita bersiaran selama 4 musim dan ini adalah musim keempat, ini baru pertama kali ataupun boleh katalah istimewa lah, kita panggil balik tetamu-tetamu terawal kita. Ya, antara tetamu terawal season 1. Rasanya sebab apa, Fik, kita nak panggil? Okey. Kita panggil balik sebab kita rasa perkongsian ilmu itu hari tak cukup. Kita nak go deeper lagi. Okey, pada semua kita perkenalkan orang kata tetamu yang sentiasa memberi sokongan, sentiasa orang kata tu kalau kita share, dia tolong repost, tolong war-warkan kan. Dan kita berbesar hati untuk menerima kunjungan kembali daripada Abang Jubah. Ya, saya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Walaupun ada orang kata tu ada dugaan nak datang ni. Besar dugaan nak sampai sini kan. Tapi semangat yang kuat sampai juga. Boleh cerita sebab dia Alhamdulillah, terima kasih. Melibatkan kereta kan. Bila kita dah masuk dunia otomotif ni kan, ujian pun mesti daripada otomotif jugalah. So dalam perjalanan tadi sebenarnya kita ada appointment kan untuk lunch bersama dalam pukul 12 kan. Betul. Tapi sebabkan kekangan kerja juga, so saya gerak lambat. Dalam perjalanan kereta rosak, overheating taklah dapat info tadi thermostat problem. So workshop pun kata jangan bawa, so tariklah ke Semban. Alhamdulillah tadi Dafiq new team pun nak membantu, nak juga teruskan program ni. Saya tak jadi batalkan, so kita sambung untuk program hari ni. Alhamdulillah. Dapat juga kita jumpa hari ni. Dapat juga kita jumpa. Dia mungkin orang kata tu dugaan tu yang membuat dia lagi manis lah. Dia ada lagi banyak pengalaman. Katanya Cik Wan tolong ambil kan. Terima kasih kat Cik Wan. Terima kasih Cik Wan. Cik Wan. Satu kenangan tu nak datang sini tu. Tapi saya terkejut juga Cik Wan. Cepatnya Cik Wan sampai. Okey, kepada penonton yang belum lagi menyaksikan podcast musim yang pertama tu. Musim pertama, episod ke berapa saya pun tak berapa pasti. Tak pun nak ingat lah kita kan. Tapi boleh tengok balik episod musim yang terawal bersama Abang Jubah, di mana Abang Jubah merupakan pakar dalam orang kata tu bahagian insurans, claim insurans. Kalau ada accident, apa-apa kes yang rumit, tanya je lah. Rasa semua ceruk dia dah pernah lalu. InsyaAllah adalah pengalaman tu sedikit adalah yang saya boleh kongsikan, insyaAllah. Saya tambah Abang Jubah juga, dia bukan sekadar berkenaan claim insurans, dia ada workshop juga. Sekarang Abang Jubah adalah pemilik kepada bengkel baik pulih kenderaan juga. Betul. Dan bengkel panel insurans, betul? Panel insurans dekat area Senawang. Panel pun ada lebih kurang adalah 10 ke 11 panel. Cuma yang confirm panel tu ada 3 lah. Takaful Malaysia, Etika dengan Takaful Ikhlas. Etika tu baru tu. Etika belum kan? Ya. Alhamdulillah. Rezeki melimpah-limpah. Syukur itulah dia. Kalau kita tengok yang perkongsian yang pertama tu, kalau kat bahagian komen tu dah ada soalan-soalan lah. Tapi saya lebih tertarik nak tanya. Tadi saya scroll kan dekat TikTok tu kan, salah satu topik yang saya rasa best juga, tapi saya nak dengar live orang cakap kan. Dia Alphard tu accident dengan kancil. Kancil langgar belakang Alphard. So kereta Alphard ni kemik. Soalannya adalah, Abang Jubah sendiri tanya kat situ, dia ada insurans third party. Mampu tak insurans third party daripada kancil ni
bayar pampasan untuk membaiki Alphard. Boleh abang juga turun hurai kat sini. Soalan tu kontroversi juga tu sebenarnya kan. Okey, pertama kita kena tahu kes tu adalah kemalangan yang macam mana. Yang kedua, kita kena tahu siapa yang melanggar. Okey, macam kes kancil langgar Alphard tu, kita kena tahu kancil tu punya market value lebih kurang dalam 3 ke 4 ribu. Itu adalah nilai semasa dia. Kemudian kita tahu pula polisi dia adalah third party. Jadi, bila berlakunya kemalangan, memang tak logik nilai kancil yang 3,000 untuk mengganti kereta Alphard tu, yang bonet belakang je saya rasa dah 4,000. So, memang tak logik. Okey, jawapan dia, insurans dia tak kira macam tu. Insurans kira berapa nilai tuntutan kemalangan tu. Maksudnya, setiap kali kemalangan, nilai yang insurans akan cover antara 1 hingga 2 juta. Walaupun yang langgar tu adalah kancil. Dia bukan mengikut sum insured ataupun market value kereta kancil tu, bukan. Okey. Yang ni kadang-kadang orang awam dia tak jelas dan dia tak faham. Jadi selalu berlaku masalah bila kancil langgar yang kereta-kereta mewah ni, yang kereta mewah ni akan minta kancil ni duit sebagai penambahan, perbaikan. Sebenarnya tak perlu pun. Walaupun polisi kancil tu adalah third party, insurans nombor 3, dia tak perlu keluarkan apa-apa bayaran sebenarnya. Tapi bila orang tak tahu, lepas tu dia langgar pula kereta mewah, dia dah lah susah. Kena cari duit, bayar pula kat orang tu. Jadi tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Tak kisah langgar Ferrari tak ke kisah apa langgar ke. Ferrari ke, dia langgar Lambo ke, tak kisah. Semua insurans yang akan tanggung. Semua insurans akan tanggung sebenarnya. Menarik, saya boleh tahu ni. Ya, sebenarnya memang benda ni ramai yang tak tahu sebenarnya. Jadi bila diorang tak tahu, kadang-kadang bila kes-kes kereta mewah lah selalunya berlaku kan. Dia orang yang melanggar tu dia akan rasa tertekan. So bila tertekan, dia nak kena fikir yang dia pun tak mampu untuk bayar. Jadi bila jadi macam tu, mungkin dia kena terpaksa kena keluar duit. Sebenarnya dia kena tahu yang dia tak perlu keluar apa-apa duit. Yang penting dia ada insurans walaupun third party, dan juga dia ada lesen memandu. Kalau dua ataupun salah satu ni tak ada, memang tak boleh buat apa. Maksudnya untuk yang dilanggar atau yang melanggar tu? Yang melanggar. Yang melanggar. Yang melanggar. Perlu ada lesen memandu perlu juga? Perlu ada lesen memandu dan perlu ada polisi insurans. Kalau dua ni tak ada ataupun salah satu tak ada, dia tak boleh membuat apa-apa yang kena langgar ni, tak boleh membuat apa-apa tuntutan. Sama juga yang berlaku bila yang kena langgar ni tak ada polisi, tak ada lesen memandu, tetap tak boleh membuat tuntutan ke atas kereta kancil walaupun dia dilanggar. Yang ni kena jelas. Itu bahaya. Sangat bahaya. Jadi sangat bahaya kalau bagi orang yang tak ada lesen memandu untuk bawa kereta. Panjang cerita. Panjang. Memang tak boleh selesai lah tu. Senang cerita, keluar duit sendiri, repair cash. Walaupun bukan salah kita. Sebab tu bila kalau accident je melibatkan orang yang tak ada lesen ni, insurans reject. insurans akan reject. Kalau dia punya lesen tu dia ada tapi mati? Ni menarik, Man. Ni menarik. Okey, kita kena faham lesen memandu, ada lesen dengan tiada lesen memandu. Okey. Ada lesen tapi dia tamat tempoh. Maksudnya dia pernah memiliki lesen memandu tapi tamat tempoh. Dia adalah satu kesalahan, dan kesalahan tu adalah dari segi undang-undang, bukan kesalahan daripada segi insurans. Tapi kalau tak ada lesen, maksudnya dia memang tak pernah ada lesen memandu. Pergi ujian pun tak pernah. So dia memang tak ada kelayakan untuk buat kendak lah. So dah ada beza kat situ. Maksud kalau lesen mati masih boleh? Masih boleh membuat tuntutan. Tapi menjadi satu kesalahan dari segi undang-undang. Kena bayar saman lah kot. Saman lah. Saman confirm lah. Walaupun dia dilanggar, walaupun dia kena langgar, lagi dia tetap kena saman. Ya. So kita pusing balik dekat kancil. Saya cuba nak faham lebih dalam sebenarnya. Okey. So maksudnya andai kancil ni tak ada lesen, yang memandu tak ada lesen, insurans dia hidup. Okey. Alphard tu semua komplit. Lesen ada, insurans ada. Okey. Jadi Alphard ni tak boleh claim insurans Tak dia. boleh. Maksudnya dia perlu claim insurans Dia sendiri. kena claim insurans sendiri. Okey, baru saya faham. Dia kena. Yang penting dia sebenarnya bila kita kemalangan, dua benda yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah lesen memandu, dan yang kedua ada polisi insurans. Okey. Kalau lesen memandu tiada, kedua-dua kenderaan tak boleh buat apa-apa tuntutan. Kalau tak ada insurans pula, benda yang sama.
tak boleh membuat apa-apa tuntutan. Baik dari segi yang melanggar ataupun yang dilanggar. Tapi kalau katakan yang Alphard tu tadi, insurans dia tak ada. Boleh claim tak? Benda ni yang selalu orang tanya saya ni. Boleh claim. Kita tetap boleh menuntut ke atas kereta kancil. Walaupun insurans dia tak ada. Walaupun Alphard ni tak ada insurans, tapi dah ada lesen mandu. Okey. Cuma tuntutan yang dia boleh buat adalah tuntutan third party claim sahaja. Macam mana third party claim tu? Kalau third party claim ni adalah owner kereta, pemilik kereta akan menuntut ke atas insurans yang melanggar sahaja. Bila kes kena langgar ni sebenarnya dia terbagi kepada dua, iaitu ODKFK claim ataupun third party claim. Untuk ODKFK adalah on damage not for knock. Maksud dekat sini, owner kereta akan menuntut ke atas insurans sendiri dahulu. Daripada insurans sendiri akan menuntut ke atas insurans yang melanggar. Itu untuk ODKFK. Tapi untuk third party, owner kereta akan menuntut terus ke atas insurans yang melanggar. Dia ada perbezaan sikit je lah, tapi proses dia lebih kurang sama je. Cuma dia ada pro and con kepada owner kereta. Faham. Untuk ODKFK claim, owner kereta layak menuntut bayaran loss of use. ODKFK. Untuk third party pun layak, tapi selalunya bengkel-bengkel ni diorang takkan bayar loss of use kepada owner. Ada sebab-sebab dia. Sebab dia selalunya untuk third party ni, bengkel tak tahu bila yang insurans akan keluarkan approval dan buat bayaran kepada bengkel. Boleh jadi 6 bulan, boleh jadi 5 tahun. So bila masanya bengkel dapat duit untuk bayar kepada owner. So selalunya bengkel takkan buat bayaran lah. Cuma owner perlu tahu yang kereta dia dah siap di repair dan dibaiki, dah siap ambil kereta bawa balik. Itu untuk third party. Tapi kalau di KFK claim lain. Kalau tanya saya kan, mana lagi bagus? ODKFK lah. Memang dia memberi benefit dan bayaran dia adalah lebih adil daripada owner dan juga insurans. Kalau third party ni saya rasa benda tu tak adil. Jujur saya cakap benda tu tak adil. Ni orang kata kita live ni, third party bayaran sangat tak adil. Dia tak setimpal dengan kerosakan? Tak setimpal dengan kerosakan. Berapa jauh beza kalau by percent? Ada kes-kes yang saya handle untuk third party claim, ada yang rugi. Oh, sampai rugi? Sampai rugi. Dan ada juga yang untung. Selalunya third party claim ni dia akan melibatkan proses mahkamah. Owner kereta melantik lawyer yang dicari oleh pihak bengkel, melantik lawyer untuk saman insurans yang melanggar. Dan proses tu selalunya kalau tak ada persetujuan, maksudnya bayaran yang diterima oleh bengkel tak cukup, kes tu akan dibawa ke mahkamah. So bila sampai mahkamah, lawyer dengan lawyer selalunya bergaduh lah sama diorang kan. Tapi hujung-hujung dia memang owner yang akan menang. Pasal liability daripada pihak polis pun 100% yang kereta tu tak bersalah. Cuma kes tu makan tahun lah. Paling cepat 6 bulan. 6 bulan tu untuk first approval. Maksimum 5 tahun. Selepas 5 tahun, kes tu burn. Jadi kalau untuk third party tu, adakah dia perlu keluar duit sendiri dulu? Okey David, sebenarnya proses third party claim itu sendiri adalah owner kereta perlu mencari bengkel sendiri, perlu melantik adjuster sendiri dan perlu bayar kos pembaikan, perlu bayar kos adjuster fee dan owner sendiri yang perlu hantar claim tu kepada insurans. Itulah sebenar-benarnya third party claim. Tapi zaman sekarang ni dah mudah. Bengkel yang bantu untuk uruskan semua proses pembaikan tu sampailah bengkel dapat duit. Owner cuma tahu dia hantar kereta siap bawa balik. Tapi kalau proses third party dia jadi panjang. Sebab itulah tak semua bengkel buat third party claim tu. Tak semua bengkel buat third party claim. Macam Abang Jubah punya bengkel? Ada Abang Jubah buat juga. Saya buat juga, tapi saya akan pilih kes. Bukan semua kes saya pukul rata je buat third party. Kan, sebab bayaran dia lebih, saya rasa macam tak fair lah. Tak fair kepada workshop kadang-kadang dan tak fair kepada owner. Satu, kita tak tahu pun apa yang insurans bayar.
Third party ni. Sebab insurans ni beranggapan owner yang cari semua benda tu. Owner cari adjuster, owner cari ni. So insurans beranggapan owner dah pilih yang terbaik untuk perbaikan kereta dia. Jadi insurans je bayar je. Insurans je bayar je. Cuma bila bengkel yang menguruskan, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan cuba cari salah tu lah. Supaya kalau boleh dia buang kes tu, dia buang. Macam tu lah. Okay. Macam Abang Jubah dia share sebelum kita start record tadi kan. Okay. So, kali ni memang betul-betul lagi deep kita pergi ni. Ini betul mendalam. Ini betul mendalam. So kepada siapa yang dengar ni ada term-term tak berapa faham, kita bukan tak nak ulang sebab kita dah ada coverage yang first sesi. So ni sesi yang kita sendiri nak tengok lagi detail. Kemungkinan benda tu jadi kat kita mungkin ada juga. Mungkin ada. Mungkin kita akan accident dengan orang yang mempunyai insurans third party. Nauzubillah lah kan. Minta jauh lah. Boleh lah. Panjang cerita. Dia soalan yang selalu saya tanyakan, yang banyak orang tanya saya, yang saya tak buat lagi video pasal tu. Situasi ni banyak berlaku bila kita kemalangan, kita dilanggar, tapi kita tak dapat kerjasama daripada pihak yang melanggar. Yang melanggar tu dia tak bagi kerjasama, yang dia tak nak pergi ke balai untuk buat police report. Bila dia tak buat police report, apa yang berlaku kat kereta dia? Kereta dia tak boleh buat apa-apa tuntutan. Yang dia boleh buat adalah tuntutan ke atas kereta dia, insurans dia sendiri. Jadi mana keadilan untuk dia? So macam mana nak selesaikan masalah ni? Betul. Macam mana tu Abang? Sebenarnya saya pernah handle kes ni ada 2-3 kali. Bila pihak yang melanggar tu tak buat laporan polis, selalunya kita kena ambil maklumat lah. Dari satu, kita ambil scene foto dia, gambar kereta yang terlibat apa semua, gambar pemandu dia apa semua kalau boleh, dan bagi semua benda tu dekat pihak polis. Nanti pihak polis akan call pemandu yang melanggar tu untuk datang ke balai buat report. Tapi sekiranya dia tak datang juga, apa yang pihak polis boleh buat? Pihak polis boleh tutup kes tu, dan dia ada akta dia sebenarnya. Dia ada akta dia, saya tak ingat, tapi ada dalam fail Abang Jubah. Dia ada akta dia, dan orang tu boleh dikenakan denda. Tak silap Abang Jubah dalam 2,000 kot, 3,000 macam tu lah. Yang tu Abang Jubah akan check balik. Tapi dia akan dikenakan denda. Dan pihak polis boleh membuat laporan kemalangan, dan owner kereta boleh menuntut ke atas insurans yang melanggar. Tetap boleh juga sebenarnya. Walaupun dia tak bagi kerjasama, polis boleh buat laporan tu. Boleh buat laporan tu. Benda ni sebenarnya Abang Jubah nak buat konten, tapi tak buat lagi. Tapi ni eksklusif ni. Eksklusif hanya untuk ni je. Untuk isi minyak lu saja Abang Jubah buat. Terima kasih. Senang dah buka nanti kan. Abang Jubah boleh ambil, letak je terus. Dah senang dah edit nanti kan. Kita edit kan. So, jadi kepada penonton yang mana ada apa soalan nak tanya, boleh ke social media Abang Jubah juga. Boleh, tak ada masalah. masalah. Term yang mendalam ke, kurang faham, atau ada kes yang nak penonton nak faham situasi tu, boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Facebook boleh, TikTok boleh, Instagram boleh, YouTube pun boleh. So semua social media boleh lah, tak ada masalah. Cuma banyak je konten yang Abang Jubah tak buat itu, banyak tu. Kalau tengok tu berpuluh juga tu nak buat tu. Saya baru ada pengalaman accident ni 2 hari masa raya. Yang kereta sama tu juga kena langgar kat belakang. Yang pembuat yang melanggar tu tak bagi kerjasama. Cakap nak pergi buat report, tak pergi buat report. Lepas tu tapi alhamdulillah saya jumpa dengan anggota polis yang sangat baik dan banyak membantu saya. So dia yang call owner kan. Dia call anak owner sebenarnya. Dia ada database dia kan, dia check. So dia minta datang buat report juga. Dan dia datang lah. Dia sebenarnya bagi saya anggota tu main peranan penting lah. Macam mana, sebab kita dah accident, kita pun bukan dalam bidang tu kan. Jadi kita tak faham sangat. Jadi sebenarnya bagi saya anggota polis yang ambil kes kita tu, anggota tu yang mainkan peranan penting. Saya dimaklumkan juga jika dia tak bagi kerjasama juga, saya boleh pergi ambil dia dekat rumah, masuk lock up dulu. Saya difahamkan macam tu. Boleh. Sebenarnya bila kita dah langgar ni,
pada baju bah, bagi je lah kerjasama. Ya, betul. Itu dah kesalahan tu dah memang satu kesalahan. Cuma rasa tanggungjawab tu. Betul. Kita kena ambil lah rasa tanggungjawab. Kita dah salah lah korang, so kita kena bertanggungjawab. Kan, dan benda tu benda yang baik pun. Kan, buat apa kita nak daripada tanggungjawab. Kan. Mungkin hari ni hari orang, lain kali lain hari hari kita pula. Betul. Kita tak tahu benda tu. Mungkin yang mendengar ni yang apa orang kata tak ada pengalaman lagi kena accident ke apa, mungkin tak boleh nak relate sangat. Betapa peningnya benda ni kan. Dia ada banyak sangat orang kata tu selok-belok kan, berurusan dengan insurans. Orang kata hanky-panky ni mana hanky-panky Tapi bab kemalangan ni, kalau orang tak langgar kita langgar orang. Tak, kita langgar orang langgar kita. Betul. So dia terdedah kepada sesiapa sahaja. Kalau kita berhati-hati. Dia cuba yang sekarang ni Abang Juman nampak kan dalam industri insurans ni kan, orang awam kebanyakannya dia orang masih tak faham apa fungsi insurans. Orang Malaysia ni dia lebih suka menyimpan NCD kan. Dia rasa mungkin petikan Abang Juman ni mungkin kena kecam. Tapi tak kisah kan, sebab Abang Juman nak bagi pendedahan pentingnya insurans tu. So insurans ni untuk apa? Apa fungsi insurans? Apa objektif dia sebenarnya kan? So insurans ni sebenarnya untuk menjamin kita punya harta benda daripada kerosakan kan. So bila kita dah berjamin, inilah fungsi insurans sebenarnya. Sama macam kita masuk hospital, kita bayar insurans medical card kan. So sebenarnya konsep yang sama juga dalam kemalangan. Bila kita masuk hospital, so siapa yang tanggung kita? Insurans yang akan tanggung kita sebab kita bayar setiap bulan tu kan. So sama juga dengan kereta, kita bayar setiap tahun. So bila berlaku kemalangan, bukan saja untuk tanggung kenderaan kita, tapi juga untuk tanggung kerosakan kereta yang telah kita langgar. Itu yang bagusnya insurans ni. Bukan setakat kereta kena langgar, dengan signboard tepi jalan semua tu. Ya Fik, dekat rumah pun apa semua kan. So kalau kita langgar rumah, rumah tu nak tuntut kata siapa? Mestilah kat atas insurans kereta. Ada kes baru ni kat Ipoh tak silap saya, yang Volvo XC90 accident masuk dalam KFC, kedai premis lah, premis. Tak silap saya seorang kena langgar, meninggal tak silap saya. Baru lagi berlaku. So kalau kes macam tu, macam mana damage kedai tu? Okey, yang tu dipanggil, ada dua kes kat situ. Satu adalah OD claim, maksudnya claim ke atas insurans sendiri. Yang kedua adalah claim bangunan lah. Tapi dia ada ada nama sendiri. Cuma untuk kes tu, bangunan tu dia akan menuntut ke atas insurans kereta ataupun insurans lori. Tapi syarat dia adalah pemandu lori atau ada lesen dan juga ada polisi insurans walaupun third party. Walaupun third party. Kalau first party tu lagi bagus lah, sebab dapat juga kos lori tu di insurans tanggung sekali. Tapi kalau dia third party, lori tu kena lah buat cash repair. Tapi untuk bangunan tu, insurans akan tanggung. Faham? Memang boleh claim. So, maksudnya limit dia sama jugalah 1 juta. Yang tu tengok kepada, itu kita kena baca polisi balik. Sebab dia dah jadi dua tuntutan kat situ. Satu bahagian OD claim dan satu lagi bahagian bangunan ni. Itu kita kena baca polisi. Sebab orang kita ni selalunya bila dia beli insurans, dia tak nak baca polisi. Kamu baca tak polisi? Saya memang tak baca. Sebab saya tahu, saya ambil tu waktu tu zaman universiti kan. Kawan saya pun dah keluar, dia buat benda tu. Saya anggap itu dah terbaik dah. Tahu first party, third party tu je kan. Dan term insurans tu sukar difahami masalahnya. Dia sebenarnya dia punya bahasa tu. Kadang-kadang bahasa tu kita tak faham. Tapi sebenarnya elok bacalah polisi. Sebab kita nak tahu apa yang kita cover. Kita tak nak berlaku bila kita nak buat tuntutan, tiba-tiba kita kena under sum insured, maksudnya underinsured, kemudian kita kena bayar excess. So kita nak elakkan bayaran-bayaran macam ni. Sebab bila kita tak baca polisi, kita buat tuntutan, tiba-tiba workshop minta, bos nanti you kena bayar underinsured 3,000 lebih ya. Siapa nak bayar? Apa saya kena bayar? Kereta saya kena langgar, lagi saya kena keluar wang. Itu yang selalu berlaku. Tapi orang tak faham. Sebenarnya waktu dia beli insurans, kita ambil contoh Velfire tadi. Market value dia 200,000. Tapi sebab bukan dia beli polisi,
dan dia tak baca berapa yang di-coverkan untuk dia bayar dalam polisi tu cover 100,000. Jadi market semasa adalah 200,000. So bila dia nak buat tuntutan, walaupun dia dilanggar dan dia nak menuntut ke atas insurans orang, under insured tu tetap dia kena bayar. Berapa tu insurans akan calculate sendiri nanti. Dan ada jumlah dia lah. Berapa persen under insured yang tak cukup. Benda-benda ni yang kadang-kadang orang tak tahu. Dia kena ingat walaupun dia dilanggar, dia wajib kena bayar. Cuma bezanya dengan ODKFK dan OD, kalau dia buat ODKFK, bayaran yang dia bayar tu dia akan dapat balik berserta dengan bayaran loss of use. Kadang orang selalu tanya, Abang Jubah, loss of use tu apa? Kan, berapa pula insurans bayar untuk loss of use? Loss of use tu kalau bahasa pasar dia, bahasa mudah dia untuk orang faham adalah ganti rugi masa yang insurans melanggar yang nak membayar ni kepada owner kereta. Boleh. Sebenarnya bila kita dilanggar, kita tetap dapat bayaran. Bukanlah orang kedah kena langgar tu semata je kosong, tak dapat rugi. Tak, kita tetap akan dapat bayaran. Ganti rugi masa tu. Loss of use dia panggil. So, disebabkan kita tak boleh pakai kereta tu. Disebabkan kita tak boleh pakai kereta. Jadi berapa pula insurans bayar? Yang tu bergantung kepada insurans. Selalunya bermula daripada RM30 hingga RM100. Itulah. Tapi tengok model juga. Tengok model dan tengok insurans apa. Tapi dia bermula dengan RM30 sehari. Sehari. Saya ingatkan total tadi. Saya baru nak cakap sikit je. Tak, RM30 sehari. Lepas tu pula berapa pula tempoh insurans akan bayar. Yang Abang Jubah tahu, semasa Abang Jubah menguruskan dulu, maksimum adalah 14 hari. 14 hari. Tapi Abang Jubah ada juga terbaca orang tu boleh minta lebih sampai berbulan-bulan. Tapi kes tu insurans bayar juga. Berapa banyak tu Abang Jubah tak pasti, tapi dia dapat lah lebih daripada 14 hari tu. Cuma kes-kes macam ni selalunya special lah. Selalunya owner tu dia agak keras semua, dia tak nak mengalah, so dia akan dapat banyak lah. Tapi kalau ikut prosedur macam Abang Jubah sini 14 hari je, maksimum 14 hari. Maksimum 14 hari. Maksimum 14 hari. Walaupun kereta tu 6 bulan repair. Walaupun 6 bulan. Dia sudah bukannya dia kira macam ni, Taufik. Insurans adjuster akan menilai untuk kereta tu dibaiki, ibaratnya macam semua barang dah ada. Kan, semua barang dah ada, so proses repair tu ambil masa 14 hari je. Tapi kereta tu jadi lambat. Contoh macam satu lampu tu tak ada, kena order dekat Jepun ke kan. So nak order tu mungkin ambil 3 bulan. So insurans tak nak kira yang 3 bulan tu. Itu adalah masalah workshop, bukan masalah insurans. Insurans beranggapan barang tu semua dah ready dan proses repair ambil masa 14 hari. So 14 hari je lah insurans bayar. Tapi kadang-kadang orang tak faham. Dia nak sepanjang tempoh kereta tu dibaiki, sepanjang tu lah insurans kena tanggung. Tapi kalau katakan bengkel tu tak nak buat kereta tu, takkan insurans kena tanggung juga. So tak adil lah juga kepada insurans, betul tak? Mungkin bengkel yang lambat buat kerja, tapi insurans lah yang kena tanggung. Kalau lah bahasa jahat dia, bengkel kau tim dengan owner, kita repair kereta you lambat sikit, biar insurans bayar you loss of use lebih. Kan tak adil dekat insurans. Faham. Boleh jadi juga. Boleh jadi. Kan? So sebenarnya polisi dia adalah 14 hari je maksimum. So kalau lebih 14 hari, maksudnya kereta tu teruk betul tu. Macam Abang Jubah sendiri pun selalunya akan recommend antara 5 ke 7 lah. Untuk proses repair. Sebenarnya senang je. Bukanlah senang, sebab kebanyakannya bengkel-bengkel ni dia ada pengalaman. Dia orang tengok pun dia dah tahu dah berapa hari untuk proses repair. So 14 hari sebenarnya waktu yang cukup sebenarnya untuk repair. So lebih daripada 14 hari maksudnya kes tu memang teruk lah. Dia bukan sebab repair, sebab barang yang tak ada. Itu je masalah yang selalu berlaku pada body and paint. Barang je. Ada setengah barang memang kena order kan. Setengah barang memang tak ada barang. Macam Abang Jubah ada sekali pergi bengkel, pergi kereta tu, Nissan Navara, kena order lampu je sebulan. Nak order lampu, kereta sikit je, satu bumper, satu lampu, satu bonnet. Kalau proses repair 2 hari dah siap. Tapi sebabkan lampu tu tak ada, kereta tu delay sebulan. So insurans takkan nak kena bayar yang sebulan. So tak adil lah dekat insurans.
So insurans hanya bayar berapa lama tempoh kereta tu dibaiki. Itu saja bayaran untuk loss of use. Faham. Berbalik pada Alphard dengan Kancil tadi tu. Dia langgar belakang Dia langgar belakang. Dia punya kronologi lah. Sebab alang-alang kita dah bercakap pasal kes ni kan. So jumlah yang kalau membaiki yang kerosakan tu lah berdasarkan video saya tengok kemik ke dalam. Itu auto Auto. So berapa yang akhirnya terjadi? Total claim dia kalau Abang Jubah tak silap lebih kurang dalam 10,000 juga. 10,000 juga untuk cost repair dia. Kalau kita nak bandingkan dengan nilai value Kancil tu boleh 3,000. So secara logik dia memang tak mampu nak bayar. Tapi insurans still bayar. Insurans still bayar. Untuk kes tu Abang Jubah buatkan dia OD KFK claim. Claim ke atas insurans Alphard tu sendiri. Kemudian insurans Alphard tu baru menuntut ke atas insurans Kancil. Cuma bila dia buat claim OD KFK ni, NCD dia akan floating lah. NCD yang orang selalu simpan tu lah 20%, 25%, 30%, yang mesti 55% tu kan. So NCD tu akan floating. Kalau dia nak renew insurans, tiba-tiba insurans dia dah digunakan, owner selalunya akan mengamuk lah. Sebab NCD dia kosong kan. Polisi Alphard tu bukan murah. Silap 4-5 ribu juga. Kebetulan NCD dia 55%, baru 2,000 lebih. Bila dia nak renew, tiba-tiba NCD kosong. Dia kena bayar 4,000 lebih. Kalau berlaku macam ni, owner kereta kena bagi tahu dengan insurans yang kereta ni buat OD KFK claim. Nanti insurans akan check balik dan NCD tu biasanya insurans akan pulangkan. So better lah ambil KFK ni sebab dia tak kacau CD. Dia tak kacau NCD. NCD tak kacau. Walaupun value yang melanggar tu tak cukup, value dia cover tu tak cukup, tapi dia tak menjejaskan NCD. Takkan NCD menjejaskan yang dilanggar tu. Ya, takkan menjejaskan. NCD tu tetap digunakan, tapi once insurans yang Kancil tu dah bayar je, NCD tu insurans akan pulangkan balik. Okey, faham. Dalam kes ni memang Abang Jubah memang tak suggest pergi ke third party punya Kancil punya. Tak suggest. Dia takkan dapat setimpal untuk dapat. Dia takkan dapat setimpal man. Takkan dapat. Selalunya bengkel lah yang takkan dapat setimpal tu. Yalah so, betul. Kalau bengkel dia biasa bengkel ni dia meniaga. Jadi bila dia meniaga dia nak untung. Tapi bila meniaga tak untung, siapa nak buat? Betul. Sebab tu bengkel banyak tak nak buat tu. Sebab tu bengkel tak nak buat third party claim. Tapi masih banyak lagi bengkel yang buat third party claim. Maksudnya benda tu masih relevan dan masih untung. Cuma macam mana cara, bengkel tu je lah yang tahu. Tapi kalau tanya Abang Jubah, third party claim boleh buat, cuma kena pandai pilih kes. Bukan semua kes kita boleh ambil. Macam baru-baru ni Abang Jubah pergi Terengganu, ada satu customer, bukan satu customer lah, dia follower. Dia jumpa video-video saya dekat dalam TikTok. Dia bagi tahu yang dia nak hantar kereta dia dekat Terengganu tu, hantar ke Seremban untuk proses tuntutan. Saya cakap kenapa kena hantar kat Seremban kan? Saya pun bukannya perfect sangat bengkel saya. Kalau besok nak komplain ke apa benda kan, so kan susah, kena datang balik ke Seremban. Tak apalah Abang Jubah, saya tetap nak hantar kat abang juga. Sebab saya dah cari bengkel dekat Terengganu, tak ada satu bengkel pun yang nak buat kereta saya. Ada bengkel yang nak buat, tapi saya kena bayar pula. Saya kena bayar adjuster fee. So takkan saya nak kena bayar. Kereta saya tak salah, saya nak claim ke atas insurans yang melanggar. Sebenarnya apa yang bengkel tu buat betul. Dia minta duit dekat owner untuk bayaran adjuster fee. Betul dah, benda tu tak salah. Cuma owner pula tak nak bayar. So dia rasa benda tu tak adil. Jadi Abang Jubah cakap kat dia, Abang Jubah nak tengok kereta dulu. So dia pun WhatsApp gambar Abang Jubah tengok kereta ni. Abang Jubah selesaikan masalah dia. Abang Jubah cakap, bagi saya cari kawan-kawan dekat Terengganu yang mana nak buat third party claim untuk kes dia. Alhamdulillah ada satu kenalan, dia nak buat. Jadi Abang Jubah guide dia, Abang Jubah pergi Terengganu, guide bengkel tu untuk dia buat proses tuntutan third party claim. So secara tak langsung, owner dapat kereta, owner tak perlu keluarkan duit. Dan bengkel pun dapat sesuatu ilmu,
macam mana proses tuntutan third party tu sendiri. Oh, tu cerita tu Terengganu itu hari. Itu cerita tu Terengganu. So maksudnya untuk third party claim ni, dia tak kisah walaupun workshop tu bukannya buat body and paint sekalipun, bukan panel insurance sekalipun, tak ada masalah. Tak ada masalah, Fik. Sebenarnya okey, body and paint ni, kalau katakan kita nak sebut pasal body and paint, syarat-syarat untuk kita buka body and paint tu sendiri susah. Dari segi keluasan dia, dari segi equipment dia, dari segi administration dia, sangat susah. Jadi sebab tu kebanyakan bengkel tak mampu untuk buat workshop body and paint. Macam Abah Jubah sendiri pun bermula daripada ayah, kan, turun kepada arwah abang, kemudian barulah sampai zaman Abah Jubah, dan benda tu kami ada proses untuk sampai ke tahap sekarang. Dari segi equipment dia, spare part dia pun semua. So barulah dapat buat lesen untuk body and paint. Sebab body and paint ni dia dikawal seli oleh PIAM, Persatuan Insurans Malaysia. PIAM ni yang akan keluarkan sertifikat untuk bengkel ni buat bengkel baik pulih badan kenderaan. Itu pun dapat sijil tu, belum dapat panel insurans lagi. Nak dapat panel insurans pula kita kena mohon pula dekat insurans ni, Etika, Telkom Malaysia, Takaful Ikhlas, DHB semua ni, kita kena mohon pula jadi panel. Kalau dia orang rasa kita layak, dan dia orang bagi panel lah. Kalau tak adalah panel. Sebab tu Abah Jubah ada 3 saja panel yang betul-betul bagi full panel dekat Abah Jubah. Yang lain semua open panel. Macam Allianz, Abah Jubah tak dapat panel. Sebab dia orang pun tak ada open panel. So bila kes Allianz yang masuk, Abah Jubah tak boleh buat lah. Tapi kalau kes tu third party, Abah Jubah boleh buat. Tapi kalau dia nak claim insurance sendiri, tak boleh. So dia kena hantar ke bengkel-bengkel panel. Okay. Kalau Dafi nak buat boleh tak? Sorry nak satu soalan luar konteks sikit, sebab saya teringat bila Abang Jubah kan kita cakap pasal body paint ni semua kan. Sedikit lah knowledge pasal body paint ni kan. Sebab baru-baru ni makcik saya lah, dia cat kereta dekat 3,000 lebih. Tapi baru 1 week keluar dah keluar dah dia punya macam garis-garis. Itu sebenarnya masalah dia apa? Okey, dia sebenarnya saya rasa ada 2-3 benda lah. Satu, kualiti kerja. Yang kedua adalah material yang dia pakai. Bila kita pakai material yang murah ni ataupun grade yang rendah, dia akan jadi macam tu lah, Man. Sebab saya sendiri pun saya tak akan simpan material yang raw material macam clear, thinner yang brand murah tu saya tak akan simpan. Sebab saya tahu benda ni akan datang sebagai penyakit dekat saya. So saya tak nak simpan, saya akan pakai yang medium grade. Medium grade ni pun dah tahan lebih kurang antara 3 hingga 5 tahun. Cuma kalau macam original tu, dia akan pakai produk lebih kurang je. Cuma dia orang antara 5 tahun hingga ke 7 tahun. Tengok kepada penjagaan kereta juga. Tapi kalau dah masa kurang 6 bulan dah nampak, tu memang pada materialnya barang lah. Material dia lah. Bukan pasal sekali buat, 2 kali buat, bukan lah. Bukan. Material je. Material yang dia pakai. Satu lagi, kalau Lokman pernah dengar, dia akan cakap, okey, saya nak cat kereta tapi saya nak 1 layer je. Pernah dengar tak? Tak pernah. Pernah Tapi pernah dengar tak? Pernah. Saya nak cat kereta ni tapi saya nak cat 1 layer saja. Sebenarnya Abang Jubah sini pernah tanya geng-geng cat, bukan dekat bengkel Abang Jubah sini, tapi bengkel-bengkel lain. Saya tanya dia, macam mana cat 1 layer? Kan? Dan jawapan dia, bengkel cat tak ada cat 1 layer. Kalau cat adalah cat saja. Tapi kenapa ada cat 1 layer ni? Sebab dia nak buat kerja dengan kos yang murah. Sebab tu kita akan dengar cat luar satu kereta 1,500, ada orang buat 1,800. So memang kos dia murah lah. Kenapa dia murah? Material yang dia pakai lah. Macam saya tak akan simpan yang material yang murah ni. Kalau Abang Jubah boleh share lah material apa kan, supaya siapa yang mendengar ni nak pergi body paint ke apa, dia boleh tanya sendiri, awak pakai material apa, supaya memudahkan dia tak ada kena scam ke apa. Sebab bagi saya, makcik saya tu macam kena scam dah. 3,000 baru sampai seminggu dah start nampak tone colour bergaris semua kan. Dia sebenarnya kalau Lokman tanya kan, bergantung kepada bengkel tu sendiri. Bergantung kepada bengkel dan tengok pada budget owner juga. Tapi yang Abang Jubah tahu, rate pasaran yang harga yang relevan sekarang antara 2,500 hingga 3,500 untuk cat luar. Tu
itu adalah harga yang relevan lah. So ada yang boleh bagi daripada 2,500 dan ke bawah. Cuma mungkin dari segi overhead diorang, lepas tu materials yang diorang pakai. Kan, kalau overhead kedai tepi jalan pun tutup zinc apa semua, dia pun dah boleh cat kita. Kan, macam Abang Jubah kita orang pakai oven. So benda yang bengkel yang lengkap ni selalunya rate harga dia antara 2,500 hingga 3,500. Dan boleh sampai ke 7-8,000. Tapi tengok cat dia lah pakai. Tengok material. Tengok material dia pakai. Kalau tanya Abang Jubah, antara yang okey Nippon lah. Nippon, okey. Nippon lah. Nippon pun dia ada grade-grade juga. So cat ni sebenarnya besar juga topik dia kalau kita nak buka kan. Tapi kita ambil secara asas dia, antara brand yang Abang Jubah guna adalah Nippon. So itu brand yang orang kata okey lah. So ada kualiti, ada brand, ada nama kan. So kita boleh pakai lah brand tu. Ni janganlah pakai brand pelik-pelik kan. Cuma sekarang ada banyak trend Abang Jubah. Ada yang suka sekarang warna-warna mati, warna-warna matte. Matte black. Itu mahal. Itu antara kadang-kadang mahal juga tu. Itu lagi naik kos lah sebenarnya. Itu lagi naik kos. Bukan lagi murah. Bukan lagi murah. Antara kos yang Abang Jubah pernah buat macam special effect, candy red. Selalunya candy red ni kita akan tengok dekat Mazda CX-5. Okey. Untuk cat candy red ni Abang Jubah pernah ada pengalaman. Dia nak cat satu pintu saja. Tapi sebabkan dia punya colour tu special, Abang Jubah kena cat 3 panel. Lepas tu daripada depan sampai belakang. Kalau tak, kita akan nampak warna tu akan berbelang. Berbelang lah. Lain kan. Dia akan nampak beza. So semua terus. Tembak semua terus. Baru nampak, dia akan nampak sekata. Dan Abang Jubah dah banyak biji juga Abang Jubah Pat. So benda tu tak ada komplain pada owner. Dan owner pun puas hati. Sebab ada Abang Jubah pernah buat sekali, tembak satu bahagian je, satu panel, satu pintu je kan. So bila owner tengok, bang, warna lari lah. Lari. Dah tahu lah, mesti kena komplain lah. So nak tak nak, bincang balik dengan owner untuk kita revise balik harga. Pasti cat panjang, cat penuh. Penuh terus. So bila cat penuh terus, barulah warna tu sama. Barulah dia clear. So kita sebenarnya benda ni tengok pada painter jugalah sebenarnya. Itu sebenarnya panggil seni lah Afiq. Macam mana Abang Jubah boleh dapat manpower bahagian tu. Kalau tak kena betul-betul yang pandai, susah juga sebenarnya. Industri body and paint ni memang kekurangan pekerja. Nak berbandingkan dengan bengkel servis. Tak ramai orang kita yang nak bekerja sebagai tukang ketuk body. Tak ramai. Tukang cat ada, tapi tukang ketuk tak ramai. Betul. Abang Jubah sendiri pakai pekerja daripada negara luar. Saya banyak tengok bengkel ketuk body ni semua banyak dia pakai warga asing. Mungkin sebab tu lah, sebab manpower tak ada. Terpaksa. So ada seorang pekerja Abang Jubah ni, dia dah kerja dengan Abang Jubah lebih kurang dalam 12 tahun. Myanmar. Dah duduk sini pun dah 12 tahun. Dah pandai cakap Negeri 9. Myanmar pandai cakap. Myanmar cakap Negeri 9. Kalau orang tengok dia pun orang tak nampak dia macam orang Myanmar dah. Ada macam orang Malaysia dah. Cara dia bercakap Negeri 9 tu punya dah lama dah bekerja dengan saya kan. So memang kita kekurangan pekerja yang mahir lah untuk bahagian body and paint. Skill tu sendiri pun tak mudah. Tak mudah. Genyah. Dan memerlukan kederat. Itu kot kan. Faham. Betul. Memang susah. Dan tangga gaji pun diorang pun bukan murah. Saya nak renew diorang punya permit tu pun baru ni pun dekat boleh tahan juga 8,000 setahun. Setahun 8,000. Tahun depan lagi. Dan benda tu bulang saya tahu. So kos dia pun mahal juga. Kita tak ada pekerja yang mahir untuk separuh mahir pun dah bersyukur dah sebenarnya untuk body and paint ni. Tapi tak ada. Bukalah gaji berapa pun tak ada orang nak datang. Faham. Mungkin kemahiran tu sendiri tak dapat pendedahan kan. Mungkin dekat apa orang kata tu tempat-tempat yang selalu belajar kan. Tempat belajar kemahiran ni tak ada yang diselit bagi kemahiran itu. Abang Jubah setuju ni. Yang ni memang Abang Jubah setuju. Tapi dia ada market yang sangat besar. Untuk bengkel nak menceburi body and paint sangat digalakkan. Sebab bisnes body and paint tu sendiri kurang di kalangan orang kita. Abang Jubah ni rasa boleh kira dalam Malaysia hanya ada tak sampai 20 ataupun 30 kot bengkel Melayu yang ada lesen body and paint ni.
Yang betul-betul ada lesen Yang lah. betul-betul ada lesen. Yang ada lesen lah. Hmm. Ada je bengkel, tapi yang betul-betul untuk buat body and paint Abang Jubah saya tak sampai 30 lah. Sikitnya kita nak compare dengan bangsa lain kan. So benda tu sayang. So tahun ni Abang Jubah sebenarnya banyak nak travel dalam Malaysia untuk guide kawan-kawan mana nak belajar, nak buat insurans, nak belajar tuntutan insurans. So Abang Jubah sanggup pergi ke sana untuk ajar dia orang. So macam salah satu kes Terengganu tu kan. Ya. So bila kita tengok dia semangat kan, kita kena lagi semangat daripada dia lah kan. Tak kisahlah nak kena keluar kos sendiri ke apa, itu kita letak tepi dulu. Yang penting kita bantu dia. Sekurang-kurangnya dia dapat sesuatu, dia dapat ilmu. Macam Terengganu ni sebenarnya dah kes ketiga sebenarnya. Kes kedua Abang Jubah bantu kes kawan bengkel dekat Johor. Dah 2 workshop Abang Jubah bantu. Yang tu just on the phone je lah. Cuma yang Terengganu ni special, Abang Jubah sendiri yang turun ke Padang. Turun ke Padang, ajar dia macam mana nak buat tuntutan. Sebab dia ada proses. Tepati ni panjang proses dia. Ya. Saya dengar pun dah rasa jadi susah kan. Dah rasa rumit dia tu. Sebenarnya tapi kalau kita buat selalu sebenarnya dia jadi tak susah. Yalah hari-hari macam saya sendiri pun hari cerita pasal insurans je kan. So benda tu tak adalah susah mana pun. Cuma kita nak bagi pendedahan ke orang je. Itu yang cabaran. Bila kita bagi benda yang betul, kadang-kadang orang awam ni dia orang tak nak dengar apa yang kita cakap ni walaupun benda tu benar. Dia nak apa yang dia tahu, apa yang dia nak, itu yang dia nak. Tapi sebenar-benarnya yang saya bagi tu dia tak nak dengar. Sebab tu dia kata bengkel penipu lah, insurans penipu lah. Benda-benda ni akan keluar sebab dia tak faham insurans tu untuk apa. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive.